Hadrat itu artinya Tuhan lah. Dia terlebih atas kita ni. Nah, boleh segar dega, sehat, semua mak nekon. Nikmat dia kita tak dapat nak hingga banyak. Nak hitung tak boleh. Sedap makan lah, sedap tidur lah, sedap berumah tangga lah, sedap belakang-belakang dia kena. Dah. Dah. Yang kita paling punggu sangatlah nikmat-nikmat ni besar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Muhammad wa ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ya qawli ya razzib bizni inna rabbi. Bapa hamna Sulaiman wa kullam ataina hikmah wa ilma. Wa syakharna ma'a Daud al-jibani yusabbihna wa at-tayra kunna fa'iliyah ya qawmi ya rabba musyawarun ya rabba Ibrahim ya rabba akrimni bil fahmi wa rizqni bil ilm wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bikana ar-rahmah biyaku mahi aku tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Kata sekali acu setan. Tak. Bagaimana acu api duk atas itu. Timuh duk atas api tu. Mubarakatnya. Tak. Nah, tu dia. Bismillah jangan tinggallah. Itu dia ibu sekalian Quran dia lah. Dan apabila kau kata wa iya ke situ lah dia. Oh, dia. Kata dalam baca teh tu dia kena kata lah. Engkau perdu kan. Dan apabila engkau kata wa iyyaka nasta'in. Tu dia. Nak sepenuh kau gapo. Apabila engkau kata wa iyyaka nasta'in. Oleh dia iyyaka na'budu dulu. Wa iyyaka nasta'in. Nampak? Oh, tu dia. Ni mana nasta'in jadi ekor dah. Dah. Jadi kata dia nak menyapa bagi jalan-jalan dan nak sepenuh segala-segala adat-adat ubudiyah. Kita kena terima qada Allah. Ya, sahabat dia. Dan menyempurna segala adat-adat ubudiyah. Arti adat ubudiyah ni kita kena terima qadanya hak Ta'ala tu. Tu dia. Itu menyapa bagi ain at-tariq. Nak mudah. Nak memohon kita sapa kepada jalan kepada Allah. Ain tariq ni pada jalan kita nak ke Tuhan tu. Minta tolong tu. Apa? Nak nyempurnakan pada segala ubudiyah ilahi. Tu dia. Kita nak ucapkan. Tak. Nak benar sifat hamba kita dengan Allah. Tak. Inilah ahli tariq. Inilah kata dia. Sebenar-benar jalannya. Tak. Tu jalan sebenar tu. Tak. Penghulu lain tak betul lakar tu. Jalan hak kita di dalam ruhani tu. Kat lah ni tak ada dah orang nak bina di ruhani. Banyak ke orang nak bina di jismani ya. Tak cara dah hak ruhani nak jadi guana-guana pun. Dia tak khabar hak tu. Sebab tu orang tak cara dah. Kebatinan ni. Cara hasil saja gitu ya. Nah sebenar sifat hamba kita kepada Allah Ta'ala. Itulah sebenar-benar jalannya. Dan nak sebenar pada segala muktabak ilahiyah. Kena sebenar muktabak kita dengan Tuhan. Itu lagu mana? Nah, tu nak nyata mulai kita dengan Tuhan tu. Nah, kena banyak usul lah. Usul ding tu deh. Nah. Tu dia baru sebenar. Kalau kita buat
Tak ada usul din, tak sepenuh. Pekor saja tak gerak. Untuk luar ada apalah. Tak siapa usul din tak boleh pergi. Kata Tok Guru sesak jalan kita akhirat esok. Tak ada usul din, nak jalan tak boleh. Tak. Adat molek ubudiyah molek. Nyapa bagi ain at-tariq, jalan. Ya sebenar-benar jalan kita kepada Allah. Dan benar segala ubudiyah kita ni. Tak, lagu mana? Sifatnya. Lagu mana kita dengan hamba Tuhan ni. Benar sifat kita hamba ni. Dengan Tuhan lagu mana? Ya. Engkau tak pilih kata orang kak. Tak, gaul belakang. Penuh tu. Tak, di dalam segi adat lemon ni. Kita orang ngaji suku, orang tak ngaji belagi. Tak. Tak kena serupa. Dia wah-wah kita wah tak boleh gitu. Tak. Jadi kau gelak mata hati ada. Kita kena sebenar segala sifat ubudiyah kita dengan ilahiyah, dengan Tuhan ni. Ahli tariq, itulah sebenar jalan. Dan sebenar segala muktabak ilahiyah. Kita kena sebenar pula muktabak Tuhan ni tu. Gapo dia muktabak Tuhan ni tu? Kena wis penuh lah. Muktabak Tuhan ni artinya zat ya wajib disembah. Tu muktabak Tuhan ni. Hukum Tuhan ni lain. Hukum Tuhan ni bagai wajib itu wajib. Bagai hak harus itu harus. Pas sifat Tuhan ni tu lain pula. Sifat Tuhan ni artinya istighna dan iftikar. Dia tiga bahasa tu, tiga lain-lain bahasa belaka. Sebut kata Allah, ya nama bagi zat. Ya kita sembah. Jangan kata Allah itu Tuhan. Tuhan tu lagu lain pula. Allah tu tu jangan kata Allah itu Tuhan. Kerana Allah itu nama ya. Boleh kata-kata Tuhan tu ialah dia terkaya Tuhan. Tuhan yang terkaya. Sebut kata Tuhan yang terkaya berapa hari tu dalam batin kita, di rohani kita. Tuhan tu yang terkaya makna dia tu. Tu makna dia. Tuhan ni yang terkaya. Tu dia. Allah tu nama ya. Belana dinding itu Allah seolah. Sebut Tuhan yang terkaya. Tak boleh nak nilai dah, tak boleh nak ukur dah dengan segala-galanya. Kata sifat Tuhan tu istighna. La ilaha illallah. Tu kena ada istighna tu. Dalam makna zikir dia bang. Tu dia. Dah istighna sebelah iftikhar sembilan. Sepenuh molek. Tu sifat Tuhan ni. Makna Tuhan ni zat ya wajib disembah. Tu. Nyata molek. Hukum Tuhan ni. Lain pula. Hukum Tuhan ni bagi hak wajib tu wajib lah. Bagi hak harus lah. Itu dia. Banyak Tuhan ni. Itu dia. Orang tanya kita kedainya lah. Tak sekira orang tanya lah kita ni. Tanya diri kita hak batin. Tuhan jadi alam ni ngagapo. Tuhan jadi alam 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Tu dia. Ngagapo dia jadi tu. Kita nak jawab mana diri kita tu. Kita apa boleh jawab? Bukan kecil kerja tu. 7 lapis langit. 7 lapis bumi. Bagai dalam tak sakit. Pak dia jadi ngagapo gitu mau lalu.
Jawab ke dia. Nah, bahawasanya Tuhan jadi alam ni dengan ketuhanan dia. Nak bila guana lagi dengan ketuhanan dia lah. Nah, oh. Tu sebab dia terkaya tu. Sebab kata Tuhan, ialah dia terkaya. Pada dia jadi alam ni, dah dengan ketuhanan dia, dengan terkaya dia. Oh, kita nak jujur sasa bila nak lesah. Jadi air dengan gapo, jadi bumi dengan gapo. Jadi batu dengan gapo. Oh, banyaklah nak usul kan. Ya. Belah pihak kita ya. Nah. Berhalih-halih ya. Kata la ilaha illallah. Tu dia. Nah. Berapa putih la ilaha illallah? Zat yang wajib disembah. Berapa putih la ilaha illallah? Zat yang wajib ada. Berapa putih la ilaha illallah? Zat yang terkaya. Berapa putih la ilaha illallah? Zat yang wajib berhajat. Berkanduklah artinya. Ya. Berkanduklah kepada zat tak ada, tak ada lain. Tu makna dia la ilaha illallah tu. Dah. Dengan ilmu lah. Tidak nak kata gitu-gitu tak. Itu dia. Nak sepenuh kambuk kita ni. Nak muktabak ilahiyah. Kena sepenuh muktabak ketuhanan la ilaha illallah. Dah. Tu nafinya, isbatnya. Dah. Tu dia. Dah, ya ada dua kata nafi dan isbat. Dah. La ilaha illallah. Tu. Molek situ. Kalau la tu tak ada. Punuh kita. Nah, ya kena nafi tu. Ya ada lawan situ. La ilaha tu makna tak ada. Tak ada benda. Tu dia. Nah. Jangan kata tak ada Tuhan. Tak ada benda mustahil. Tu tolak tu. Dah. Itu dia. Tolaklah. Kita tolak la ilaha. Dah. Tak ada benda mustahil padanya Allah Ta'ala tu. Dah. Tu jalan dia tu. Dah. Tu sebab tu kena nafi, kena tolak belakang tu. Dah. Sebut kata kita, nak nafi ada mula. Dah. Kita bilang gitu. Sebut kata kita, nak nafi Tuhan ni ada permulaan. Nak tolak tu. Sebut kata baka, nak tolak, nak nafi ada kesudahan. Sebut kata mukhalafah, nak nafi bersama. Sebut kata qiyamuhu ta'ala bin nafsi. Berarti nak nafi. Nak tolak Tuhan tu berkanduk pada zat yang lain. Ibu dia duduk situ. Mana tak ada serupa, tak ada sama, tak ada. Tolak hak mustahil tu. Belah tegas situ lah. Itu dia. Kita baca lah sini pula. Apabila engkau kata iyyaka na'budu. Kelih molek. Iyyaka arti akan dikau kami sembah. Kita kena sepenuh segala hak kita kata tu. Nah, tu dia. Sembah-sembah ni artinya di batin hati tu. Dah. Tu dia. Kita duk kata iyyaka na'budu, kita kata tak sebenar tu. Mulut yang katanya. Kelih molek hak kita kata tu. Kena kita sebenar segala hak kita sembah tu. Ingat dalam hati. Kita duduk warna masa tu. Itu tu kata yang kira. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Tapi tak mari. Makna arti dia subhan tu. Duk khayal kot lain. Berkata sekali pula. Talak lain pula. Dia 3 kali kan situ. Subhana rabbiyal azim. Jadi lalu saja ya kata.
Tidak nak kejap molek. Mau sucinya zat Allah Taala. Nah, subuh mak ni kodah tahu dah. Nah. Besarnya aziz. Jalannya, zamannya, kamarnya, koharnya, itu besar dia. Wa bihamdi dah. Lagu itulah lagi kepujiannya. Patut kita pujilah. Dah. Tu. Apa? Dah kita royak gitu. Lihatlah dengan dia ala syi'at tu. Tulis. Syi'at tu. Bahasa syi'at zahir tu. Mulut duk kata tu. Hati kita tel ke mana. Ala syi'at tu. Nak betul molek lah. Ya. Mati tak tu pas bila semaya tu. Yalah. Gitu. Nah. Dia kena suh di batin juga. Tak. Nak betul molek. Kita baca tu. Lepas tu dengan dia lah di ala syariat kena molek. Tak. Mulut kata tu. Apabila engkau kata wa iyyaka nasta'in tu. Ada juga nakal wa. Tak ada lagi dengan wa tu dak. Ada nakal tu wa. Tasir tu wa tu hamzah. Buat ngeh kan. Tak pekah kita dengan molek kak. Baca molek syi'at pun tak betul jalan. Apa kena betul kan? Batin. Molek. Tak sedut dorak lah. Pelajak dorak wak. Wak apa lah tu. Kena huruf molek lah. Artinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waalaikumsalam. Tapi tak ada dak. Depan kita lagu tu teh. Ada. Kalau bahasa tiru-tiru jangan. Tak, tiru nak jadi boh, nak jadi tek email kan. Nya godek kok se. Pas pak kena tu nak Allah. Pak kena belakang je. Orang tak alaihi, dia tak alaihi. Berarti kelih kan ngamal. Kita nak teruk duduk depan. Pak ni. Lewat ngaji kak. Betul dia mai dong. Lambat-lambat dah kata. Lambat-lambat. Tak gaji. Tak kena stop tak kena sahurut habis batal. Jadi takbir tadi enggak usah apa salah. Kecuali kita tengah belajar tak ada arah. Tak kena sebutir dengan gitu pas bila Allah. Nak ulang kelik dah. Bawa kita tak dengar ada selingkuh diri. Tak dengar urut ni sebutir. Kena ulang semula. Duk pergi lagi. Tu dia. Dah. Nak betul di syi'at tu. Dah molek, ingat molek di hati. Duk ruana. Dah kata tadi kena betul lah. Apabila kita kata wa iyyaka nasta'in. Tu betul molek. Dah. Tu dia. Batu tutup email dululah. Tak tahu 50 leher dulu. Dia tu kawan ni jadi tu email demo weh. Tapi apa demo dengar kawan baca ni. Tak sedap dengar demo colok beki. Jangan hidup dia gitu. Tidak kawan tak pandai apa bila. Jolok dia. Dah demo dengar pun tak beki kan. Dia nak beki dia. Muka dia baca kan. Tu dia. Demo lah dulu beki kawan. Kawan duduk depan demo. Tu dia dicomel tu. Nah, kiyah-kiyah lah kawan. Bunyi gini-gini dah. Tu dia belada. Minta ikut turut lah. Arti akan dekau kami minta tolong tu. Minta tolong mana?
Minta tolong nak ibadat ni, nak berhamba kepadamu ni, ya Allah. Ya. Wa iyyaka nasta'in. Akan dikau ya Allah, aku nak ibadat ni. Artinya, padamu ni. Aku nak kata molek. Nak ingat molek, tuju molek, apa benda nasta'in tu. Dia. Baru betul molek di batin kita ni. Ngah mulut kata ni. Tuju gapo tu. Nak betul dua tu, terekat tu, hakikat tu. Bah, kata dah gitu. Tu. Engkau lihatlah dengan dia. Tu dia. Kata ni tu. Molek. Dah kata nak ibadat kak. Dengan dia di alai terekat. Kita duduk mana maksudnya? Lala ko? Ingat ko? Lupa ko? Molek. Dekat molek lah. Begitu juga apabila engkau kata ihdinas sirah. Tak sah iddi lah, jadi sedih. Ada juga dah. Ihdina. Sedap tu. Habis tak sah lah. Mungkin tak ada kan. Kita pergi bubuh-bubuh. Apa? Molek dia ihdinas sirah lalu. Ni dah ihdina. Dia tidak sedih. Kawan ada mah. Kita tak beralis juga. Pilihlah ke mana-mana. Dia macam molek dinas sirah atau apa. Dinas sirah. Molek pun ni. Asyik berlagu-lagu lah. Dinas sirah tal mustaqim. Tunjuk olehmu. Apa arti tunjuk tu? Nak kekal atas jalan hak betul tu lah. Ihdinas siratal mustaqim. Ingat tu. Jangan duk galak sangat. Ni barulah bahasa azab sikit, bahasa sedap sikit, saya sikit cemak tu. Ni tak tahulah ke mana. Rugilah. Mujur lah pak ni ngaji dah. Lepas tu dah kata gitu. Tunjuk. Tu dia. Oleh mana tunjuk tu atas jalan tu. Baca ko, ingat ko. Tu dia. Ni kita minta Tuhan tunjuk jalan tu. Kita lara kok si, ingat kok si. Duk. Serabu tahu belakang. Lepas tu dah kita pergi sejulung kuluk, maka engkau lihatlah dengan dia hak kata ihdinas siratal. Alih hakikat. Segala perkaranya Allah segalanya. Nampak? Tu tengok. Kita ni tak apa, Tuhan mengadak kita. Allah Ta'ala siapa mengadak dia. Nak jawab kan? Ni. Kita ni tak apalah Tuhan jadi daripada tu ni. Tuhan ni siapa jadi kita? Tuhan siapa jadi dia? Jawab ni nak dengar ni. Apa dia jadi Tuhan ni? Ya. Tak ingat ni. Nak jawab kalau kerjanya hati kita tu tanya kita. Kira orang luar dia tak cara dah. Orang-orang kadang-kadang tak cara gapo dah. Ya panas sebut Tuhan ya, tak tahulah ke mana. Tu juga Allah. Panas sebut saja ya. Tu dia. Tinggal le belakang dah. Mesilon. Tu dia. Artinya tu dia.
Ala hakiki perkara adanya segala-galanya dari Allah segala-galanya. Dah dia. Nah, tak pelik lah kita ya. Nah. Maka segala hadrat tu. Hadrat tu makna hudu mak Allah. Hadrat ingat hati kita dengan Allah. Tu hadrat. Hadir kita. Dah. Biasa duk sebut, biasa duk ucap. Dah. Hadrat itu 3 perkara. Gapo dia hadrat tu? Hadrat dak. Ar-rububiyah. Nyata artinya Tuhan tadbir. Dah. Hadrat itu artinya Tuhan ni lah. Dia tadbir atas kita ni. Dah. Boleh segadega sehat semua mak nekon. Nikmat dia kita tak dapat nak hingga banyak. Nak hitung tak boleh. Sedap makan lah, sedap tidur lah, sedap berumah tangga lah, sedap belakang-belakang dia kena tu. Dah. Dah. Yang kita paling punggu sangatlah nikmat-nikmat ni besar. Dah. Kita tumpu pada dia, tidak pada yang lain dah. Nah. Yang kedua tu dia. Hadrat Ar-Rahmaniyah. Lagu mana ni Ar-Rahmaniyah? Yakni tu dia. Nikmat boleh kita makan minum. Boleh rumah tangga tu tidak besar ni. Allah. Tu dia. Hadrat Ar-Rahman ni dia. Iaitu hadrat Al-Jamali. Ya, keelokannya. Ketiga hadrat maknanya hadrat ilahiyah. Artinya dah. Mari dapat teringat tu dah. Semua daripadanya kurnia dia. Tu orang hadir. Dah boleh tahu pun dia, boleh dengar pun dia, boleh kata pun dia. Hadirnya kita. Juga hadrat al-kamali. Napa Allah segalanya. Dah. Tu. Hadrat jalal arti sungguh-sungguhnya dengan sabar. Dah. Apa? Dah bersungguh-sungguhnya dengan sabar di dalam jamalullah. Tu peringkat lain pula. Keelokan kita. Dah. Nampak Tuhan lah segala. Kedunia atas orang ni. Dengan syukurnya di dalam kamar tak di kesepenuhannya. Dia bersungguh-sungguh lah. Tu. Dengan sakinahnya. Tu dia. Sakinah ni arti kita hati tetap je. Hati dengan Allah. Dengan tetap je. Bersungguh-sungguh lah. Yang ada ala-bala lah. Jak dia tak kebing dengan salah tu kacau boleh kat. Terbaik lah. Lala dalam tu kat tak ada lah. Luar semaya kau lebih lagi. Bersungguhlah kita ni hanya dengan tak sakinah tu. Apabila engkau penuh, tu dia. Molek. Ya. Luar dalam molek. Ya, hak luar baca molek, hak luar dengar molek. Ya, bermak neka tu. Penuh. Salik orang nak jalan ni akan hadrat al-jalalu. Dah. Tu dia. Jalan ke hadrat jalalullah, kerasan Allah. Maka hasillah bagi susahnya. Yang ni kan terima susah lah. Kita yang berasa susahnya. Dah, disebut nama Tuhan di batin, berasa susah lah. Terima lah kita.
Oh, malah-malah aku. Tak lagi ya. Kena tebis susah itu. Sebab tu dia panggil dalam Quran aqimis solata li zikri. Bermula-mula tu kerja semaya tu untuk nak mengingatkan daku. Tu juga tu ya untuk nak peringat ke dia ya. Kita buat gelak lain. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguh semaya tu ayah boleh tegur. Perkara hak muka, perkara tak molek, perkara hak keji, perkara. Mari di celah-celah tu. Wala zikrullahi akbar. Ingat Tuhan lah hak lebih sebenarnya. Hak lebih moleknya. Itu dia. Tu hadarat jalan. Maka hasil lah bagimu susah. Belah lah susah pun. Dah. Lepas. Lenyak. Lenyak kata. Gapo lagi tak ada mana? Lenyak. Lenyak. Lenyak hilang lah. Dia panggil kapun lah. Lenyak lah weh. Hilang. Tak ada. Tu dia. Lenyak lah. Hilang lah. Kerana susah tadi. Belalah. Susah lah. Bapa? Kerana susah itu, iaitulah halnya. Arti kerana susah itulah sifat kita hamba ni. Tak boleh lari daripada susah. Selagi nama dunia, nak cari seni, tak seni, pas bila. Seni kot tu, susah kot tu, susah kot tu. Ya. Abang Haji ni lah nak khabar, Abang Haji ni. Ada bunyi khabar? Weh? Operate buat. Buat itu tahap malak dah deh. Kau minta usaha dah. Duduk kita lagi. Lah. Macam dia apa dia? Kuat deh. Tu yang capok begitu kita kata. Dah lah kena gapo kata kira dak. Tak ada kena gapo deh. Satu. Banyak hari dah. Masuk wak dalam. Kita kata salah satu daripadanya gejala duk mikir kuat kan. Tidur tak apa cukup. Mikir cukup gini. Tak wah projek besar ni. Kita tak ngaji. Duk main dunia saja, projek dunia saja. Malaklah. Lenyak hilang kerana susah tu. Itulah kita ni, kita umat, kita hamba ni. Itulah kita ni sifat hamba kan. Dah, masuk dalam mata baru. Bakod, bakod duka. Bakod duka kaila. Yuki. Ka. Ma'al basti. Bastuka kaila ta'siru kulluh ma'al qabdi wa akhirah jatuka minha hatta la takuna isai'in duna faqabatuka maka takuti masa ketakut picik gabu hati kita. Maka ketakut hati kita supaya tidak ada dikekalkan. Tuhan tidak kekal segala nikmat ni. Ada pun Tuhan tak ada ke? Ada berubah kita ni, tidak kata duduk dalam gembira sentiasa dak. Tuhan lah segala-gala. Supaya tidak kekal lah. Segala nikmat kita tu setara mana lebih pun. Dan kita sukanya cerita kita tu. Kis apa tu? Kisnya kita suka cerita tu kerana kasihnya Allah pada hamba dia. Kalau Tuhan tidak kasih, kekal semua. Suka semua dengan nikmat tu.
Tu cia tu saya kasih tu. Pelera dia. Mari sekali-sekali nikmat, mari sekali bala. Tu saya jaga tu. Duduk dalam nikmat semua gapo. Ada tu lah. Nak cedek, nak bekal, tak ada, nak beringat gapo dah. Dah. Ingatlah janji-janji Tuhan dia kata. Kain hak bekas. Ahli neraka bakar. Ubik mari atas dunia ni mati habis. Manusia le dunia. Kain apa? Allah. Cuma deh. Dia tu masuk neraka, kain tu tak ada buai guna, terkedainya. Dekat dek royak ke Nabi kita. Mati ahli dia. Dah. Azabnya. Lah mana gitu mah. Titik minum zaku, titik ya atas muka bumi nescaya tak boleh minum habis manusia atas dunia. Jadi racun. Jadi racun. Titik ya dosa laut dunia. Oh, dosa mana laut dunia sakit. Tak boleh makan kedau habis manusia. Sahasta ya kata ayat dalam Quran tu. Tu atas bukit. Ya, nescaya acuh bukit. Quran ayat cocok ke mulut ke bek ke punggung tu. Alah. Dah tumulah beringat-ingat tengah. Tara bukit batu tu acuh. Kuasanya. Tu dia. Tabat tu tak tok tu. Kalau nikmat ada ingat tes gini-gini. Tu saya. Hingga sokong hilang dengan nikmat semua. Maka jadilah engkau dari tu. Deraka. Duduk dalam nikmat jadi deraka. Tak macam-macam lah. Ni. Ke sorak tu, ke kerja gitu, ke goni. Alih-alih jadi deraka. Syukur lah. Syukur akan deka. Tak wah lah mak tak khabar kan. Tu dia. Dah tu kena nyodak ni mak ni. Tajuk gua tu nak boleh gua ni nak dia. Tu dia akan deka supaya tidak tidak tinggalkan akan deka serta duka cita. Nak duka cita. Pastilah. Jadilah engkau di dalam pici. Tu nak. Pici sepik ya. Tu hewi tak banyak. Beba cukup makan. Dah. Dia saja tu. Kena semua kaya semua tak khabar yang tak ingat. Boleh sekadar tu Allah syukurlah. Dah. Tu dia. Tu jadi benda ada sesuatu ada kaya tu kasih kita tu. Boleh kaya orang bahasa mewah-mewah tu. Gapo dia khabar gapo tak ada cuba nak mitok ngapok boleh berlaku. Tak lama tu. Dah. Tu jadi hego sendiri dia. Maka jadilah engkau di dalam picik payah. Telah keluarlah engkau daripada kedua-duanya. Tu dia. Nikmat hilang. Dah. Tu dia hilang. Nikmat hilang. Tu saja dah tu. Dah. Ibu ada hal lah dah. Ibu ada. Ada lah. Raja Baghdad kaya-kaya. Kata sejarah ni berapa orang? 40 anak dara. Buat gatul naik. Anak tangga nak naik umur dia. Masa tu 40 orang perempuan. 40. 40 labu susu. Buat gatul dia. Kokor dia.
Ya. Tak gata dia tak kayu-kayu gini gitu. Gata dia apa susu. Ego. Tu masa dia duduk dah tak khabar tu. Ada dia terabah dekat. Akhir-akhir jadi wali. Raja duk dak. Raja budak. Takut lagi tadi. Ya. Dah tinggal dua tu, pano dalannya, tu dia. Dah. Anak hilang lah. Dah. Tak berasa apa dah lah kan. Nemak apa, betul lah. Bala apa, betul lah. Tu dia, hilang. Dah. Kita ni dek nemak agak galaknya. Bala sebetar-sebetar tu ya. Sesok gini-gini yang mikir panjang. Tu pun lain. Dah beza dua tu dah. Panalah dalamnya orang ni. Sehingga tidak engkau buat sesuatu yang lain. Daripadanya malaikat Allah. Tu dia. Dah khabar kita ni mari ruana. Dah. Tu dia. Janji dah kan. 4 bulan dalam perut tu. Tuhan tulis suama dah. Surat belakang dah habis sebelum menikah dah. Saya duduk pandai lah. Tahu mana pun. Dah janji situ-situ. Okey kita nak boleh sapu lagi. Kalau ada lemah apa boleh sapu. Kalau dah tak boleh nak ubah dah. Dah. Kamu duk kita lah ni pegang qadam berat, qadam Allah. Tu dua ya. Kalau qadam berat tak boleh nak ubah dah. Metok gapo pun. Qadam Allah tu kadang-kadang doa ya sembuh. Tu muallak dia panggil. Dua dah tulis dah. Muru desa muallak so. Kamu berai, tak satu kat laga apa. Tak sampai tok laga apa. Tak boleh gitu. Allah tu ada lagi, boleh berubah-ubah lagi. Tu hasilnya. Tak ada dah muka lain. Malaikatnya Allah. Bermula duka cita. Bermula duka tu. Duka tu arti picit hidup ni. Suka tu dapat nemak. Duka tu pici hidup. Payahnya pakai juga. Sebab itulah. Tak, Nabi pun minta doa. Jangan lebih payah sangatlah. Takut kita orang umat ni jadi putus asa. Tak. Sederhana, supa-supa ramai-ramai lah. Duka cita itu suka dah. Tak. Tu maknanya. Bermula duka itu pici hidup dia ni. Dah suka itu dapat nikmatnya suka lah weh. Maka dua hal ni dia apa tu? Berwarna tu. Bermacam-macam lah ya. Berwarna lain ke suka dengan hak payah tu lain. Lain tu. Hanya kerjaan. Dah. Di dalamnya dalam ni. Tu dia. Tu tilik kelih molek. Tu hewi nikmat tu ada ke molek. Kalau kita tak kena syukur gak habis lah kita. Misal kata orang lah muda cak ada tak say nak cari. Tak ilmu hak batin ni tak ada dah. Nak learn ni tak ada arah dah. Ada orang nak buayak, dia susuk mati dengan kereta lah. Dan nak buayak siapa, orang tu tak anda, orang tak pandai. tinggal belakang dah lah. Tu saya. Bertukar kata Nabi kita tu. Terlepas meninggal Nabi tu, lapar kara. Kena puakak beringat siapa dia. Tu Israel. Molek lepas Nabi kita meninggal lah perkara. Termaktub dah lagu tu. Pertama. Tu dia. Dalam lapan. Pertama tu akak-akak Quran. Ada lah Quran.
Lepas pada Nabi kita meninggal berapa ribu tahun dah kan. Yang kedua, tak ada dah kasih saudara-saudari ni, tak ada dah. Mu aku dah. tak apa lagi. Oh, bong mari tak apa darah anak darah dah. Mana agak ni? Orang nenung anak darah, apa darah. Dah. Yang ketiga, tak ada malu dah perempuan. Nak joget ke, nak telanjang ke. Malu gabar. Selepas meninggal Nabi ni. Nak nyanyi ke. Dah. Tu duka cerita tu. Weh? Tu dia lah. Moga hikmat nak jadi tak molek ni deh. Tu dia. Ya kepaknya. Dah. Tu dia. Dihina hak Melayu. Hak Melayu ya dihina. Kita telah rasa dah. Hak tak Melayu tu lah Melayu ya. Yo ya. Tak petai tak patu apa. Dah. Dia kelima dia akak segala Quran tak ada dah orang nak baca. Tak ada orang baca dah. Dah tak ada masa dah nak baca ke apa. Dah. Time ni gone ni. Nombor 1 tak ni tu. Dah. Nombor 1. Quran akak tu nombor 1 tak ni. Tu. Yalah tu. Ada lah tak ada masa dah. Dah. Pecah keluarga dah. Tu je. Bayar ke berapa pula? 5. Ya kelima. Ya kelima dah. Ya kelima. Bermaknanya tak ada hidup dah. Tak ada hidup dah. Bagi rohani tu tak ada dah. Rohani tu artinya nak jadi comel dalam rohani tu tak ada dah. Ada orang nak ngaji, nak royak tak ada dah. Nak rabah le kono mu tak reti aku tak pandai. Ada kan pak dia royak berlaku nak ngatik 1 2 3. Mana lepas awak sedih tu. Lepas awak sedih kali. Yang orang tu putus. Alah. Selepas meninggal lah Rasul ni. Tu Jibril royak tu. Naklah. Dalam hidup kita ni. Temu belakang kan? Ya kena ditinggi suara. Suara perempuan tu. Enggak aurah kan? Suara ni tak boleh dengar perempuan. Lah ni spekal akal. Lah. Kita duduk rumah ni dia mau duduk baca bola atlet Jono tu bahasa sikit tu kan derah. Dia ada spekal lagi ni. Dia retin no. Derah. Pai. Dia boleh nak kecek untuk ahli dia tu dah. Bukan larang kecek tu. Duk larang kecek boleh cari duit. Bos peka besar pula. Dah. Tak ada arah. Tu dia. Dia ketujuh tak ada orang cara dah bab sakol. Bab sakol kan? Ada dah. Pakai mati dengan gitu dah. Pakai boleh merek aku boleh. Tak ada orang cara dah. Tak ada siapa dia nak buat itu dah. Susu ke Allah. Mana ambil atas gapo muka dia tak benar sekarang. Tak boleh nak cara mengapakak gini dah. Tinggal lah maknanya tak madu dah.
Tak. Nah. Dia kedua lapar, perempuan duduk atas. Ketik orang lelaki duduk bawah. Nasbah kerja. Ada kan? Tak. Apa perkara tu. Mu nanti rasa lah. Akan berlaku benda gitu. Ada kalau ni hari tina kerja berjabat. Itu tak ada kerja soalah. Oh. Sudah ke dia. Mu ni gapo wak. Duk ngaku karabut tak nak. Habis amalan hak dia buat jak bodoh sampai ke mati. Tu saya tak terima. Ha, takut ke? Tak terima dah. Ha. Mung gapo jasa mung duduk maku ko ataupun duduk mung gapo jasa mung. Ha, duk cari makan buat aku. Mung gapo? Allah. Ada. Bakit. Ada ni. Ada dah warung sama kami tak ada. Tu ada. Eh? Tu akhir lagu tu. Ha? Nawak lagu mana? Mananya? Memang berlaku dalam masyarakat. Ah, ketika laku dah. Ha, memang Ah. berlaku. Jadi royak dia lagu saat ni lah. Kalau boleh royak. Tak, kalau boleh kata kak ni, kacik, mana. Amo dengar dia. Allah. Dia tak akak dah amalan kan. Lawan banyak cuma mana comel. Kita bakit benda kita cari wi ke dia tu. Untuk laki je lah. Oh lah kita boleh tobat. Boleh tobat. Dah. Oh. Dia lah. Dia awak memang sawit juga. Tak ada aku. Dia pandai jawab aku mana. Jawab nak tu dia. Bembel lah, payah. Dia dah mana. Mana ni kena kerja tak? Oh, pelik pula Wah dia, kerja tu tak heran lah. Kau campur dengan orang lain juga. Tak? Dia nak Lah. Capu tina yate. Oh, tak main duduk dah. Pakai sekali. Punah jana dah situ. Pakai bokar pun kat rumah dia. Gapo kat mung ni. Mana jasa mung apa Dia dah hantar, aku hantar lagi. Apa ayuknya? Ada jasa mung gini. Dah lama ya dia gitu. Apa? Giroyak lah kalau wori-wori kat ya nasihat lah yang jadi dia marah lah. Ya, royak kalau tu. Nah, tu dia. Duka picit. Hidup dah. Syukur tu daripada dua hal dapat nikmat syukur. Berwarna dalamnya. Berlain ni tu dia. Tidak kita demo mana? Berwarna Berwarna. dalamnya. Tu dia. Itu dia. Warna lain tu syukur dengan duka. Dan segala arif ni. Dah, orang arif lah ke mana? Duka pun sopa. Syukur pun sopa ya orang arif. Duka pun syukur ya. Syukur bagi dia. Tak ada beza. Syukur cerita sopa ya. Muka yang apa? So ke? Allah. Mana bagi orang ni? Bagi orang arif tu. Kedua-duanya itu menepati kau. Itu semua. Tak. Takut. Duka kau, syukur kau. Dia tu kau takut pula. Dapat nikmat takut tak kena guna. Tu dia. Dah dapat bala tak ada pitih kau guna takut tak syukur. Tu dia takut tu. Tu dia. Kita tak. Tekuk ada. Tu dah. Rejak. Tu harap kita. Segala murid-murid. Duk mengaji tu. Dah. Bagi orang hak salik ni lah. Murid-murid duk belajar, duk mengaji, duk menotip tu. Mubtadi tu. Orang mula-mula tu. Kau dulu. Harap dulu. Ngaji ni kerana nak ilmu. Ngaji ni kerana harap nak tahu. Dah. Ngaji ni nak lepas kejahilan. Dah. Ngaji kita ni. Dah. Kita dah tahu nak amal. Ngaji kita ni. Kedai kita tahu nak ibadat gini. Lepas kedai ngaji kita ni tahu nak jadi hamba Allah. Tu kosak ngaji. Ada unggal lain.
Nampak mana? Oh, tujuan ngaji ke? Buat gapo lagi? 40. Oh, tu. Asal kau? Ha. Ijak. Segala murid harap muridnya. Dan murid tu salib lah. Mau tadi orang baru tu. Ha tu, orang baru tu. Ha, kau takut. Rajak harap. Suka dah duka tu. Ha tu dah jumpa benda gitu. Nah. Nah, kedua-duanya itu daripada segala warik-warik. Ha, tu kerja dia kan. Ha, kita dah sebut benda tu. Wirid dia. Cari gelak. Datang dia di atas batinnya hamba itu. Dan do'ehnya dah. Ha, sebut tel tu. Wirid dia tu gini. Ha. Dapat nikmat duka tu orang hari suka dia. Orang hari kenal lah. Ada nikmat lebih tu. Kau tu rajak tu martabat orang. Murid yang mubtadi tu. Dah harap takut gini orang mula-mula lah. Nah. Ha, dah kata dia. Kuatlah dengan sekira-kira kuatnya. Ha tu dia. Lawan lah. Kalau warik-warik tu. Sebutlah warik gabang. Nah. Oh. Nak baca gapo boleh tak baca. Ha, nak baca gapo sesari. Oh, boleh tak baca ni. Ha? Ha, pertama kalau kita nak buat wirid gapo kul huwallah. Ah, kita nak wirid kul huwallah. Ha, kata dia bagi siapa rajin duk sebut kul huwallah. Tak. Oh, besarnya dapat. Tak. Oh, fadilat dia ni. Nah. Dia baca kul huwallah 3 kali lah ni. Seperti dia baca Quran 3 kali habis. Allah. 3 kali seperti dia baca Quran sekali habis. Ha, lama mana sangat? Nah. 3 kali sekali habis. Oh, sakit. Nah. Ha. Apa ayat lain seperti tu juga. Kalau orang payah nak beranak ke berapa. Baca ni. Boleh dia baca pergi ambil Quran, pergi air bekas. Baca Yasin. Untuk dia mudah sekali. Nah. Apa? Teka kita tu lapar. Laparnya sesak mana-mana tak boleh kira lah. Nah, lapar habis baca. Oh, jadi kenyang tak lah. Pah fadilah orang baca Yasin sekali habis. 10 ke dia baca Quran 10 kali habis. Ha. Tidak usah ni kita kemuruhan. Nah, 10 kali habis Quran ni lah mukal. Ha, orang kelas kita ni. Ha. Atau kita tulis ayat Yasin, tulis pun habis. Ha. Wa ilaihi turja'un sampai situ habis. Boleh bekas minum air. Ha, kepada orang-orang kita. Boleh buat obat segala obat. Apa dah tu? Tuhan akan hapus segala dosanya. Baca juga Yasin. Tesak dalam hutan ke mana. Nescaya dapat petunjuk lah. Nah, besar fadilatnya. Oh, ni kita tak baca gapo sekarang. Nah, itu. Nampak? Sebab itulah nampak nak asal ada ni. Tu dia. Pana daripada dirinya, hilanglah daripada perkara-perkara tadi. Dikekal dengan Tuhannya mari. Kau duduk mana saat ni? Situ kau, di atas kau. Bau apa situ dah. Duduk agi ni, duduk atas tu lagi. Jalan ke situ ni. Maka setengah daripada latih Tuhan. Situ. Nak pergi sampai mana dalam kandai. Kau pas bawah dah. Artinya ayat. Ambil kata pada ni. Ambil kat mana? Kerana ia atas batinnya itu. Dan
Dah? Maksud di sini bahawasanya Mana ada dah sini? ada dan maksudnya di sini. Oh, datang no. Oh. Dan maksudnya di sisi ni. Bahasanya kedua-dua ni kau ngah. Iya. Tu dia. Dua sifat tu. Dua sifat. Kau ngah rajak tadi. Ambil kata ni berapa? Tu dia. Ingat meng? Wallahu